Apa sih? Mama. Nah, tengok tu. Lagi apa lagi? Dekat dia. Ni okey apa ni? Jumpa lagi kita di FT Channel. So hari ni hari 8 hari bulan. So hari ni aku on the way pergi ambil dia orang lah dekat Kuala Kedah. Dia orang daripada Langkawi. 3 orang member-member aku daripada Kedah. Dia tunggu kat Kuala Kedah. Jetty Kuala Kedah. So aku akan pick up dia orang. Kita akan naik boat di Sungai Petani. So perjalanan aku ambil masa dalam 2 jam setengah nak ke Jetty Kuala Kedah tu. Dan daripada Jetty Kuala Kedah tu nak ke Sungai Petani punya Jetty KKN Sea Hunt Fishing sejam. So itulah aku travel seseorang sekarang ni to pick up them from Langkawi. Okay, see you guys. Hari ni jam setengah 2 jam sampai Jetty Kuala Kedah. Kita dah sampai Jetty Kuala Kedah, terminal Kuala Kedah Ferry. Tengah tunggu 3 orang mamak sampai. Sudah sampai. Sini ya. Oh, yang tu. Oh. GoPro kau. Inilah SJK ni. Aduh, mana punya cameraman. Kita GoPro juga lah. Action cam dia. GoPro tu lagi kemas. Kita dah sampai Jetty dia. Ni barang. Shooting sikit. Bang gini lemah. Dia goyang. Dia balancing dia ni. Balancing tak bagus. Balancing dia. Ada tempat kedai yang boleh airline tak? Yang boleh airline balik. Lemah bila tengok condong bawah 45 degree. Tak apa. Ambil shooting tak? Ikan tak payah bawa. Ikan tinggal. Ni dia bot dia. Di Rezeki 5. So kami berlayar 4 orang lah. Dia 4 orang je cip kan? Dia 4 orang kan? Apa tekong? Ini orang lagi. Yang surut sikit. Semua orang boleh mati 2 hari terus. Kalau kerja pun 5 hari pun koyak juga. Yo. Hari pertama dah cakap. Sampai malam tengok. Allah. Ya, goyang oi. Dah goyang. Ni tak goyang ah. Apa mudah boleh nak balance. Pijak tengah-tengah jangan pijak kiri kanan, pijak tengah. Tengah, pijak papan tengah. Kita nak review apa bot. Berapa kaki lebar ni? 16. Bot rezeki ni bot. 18 kaki. Lebar 18 kaki. Panjang 71 kaki. Weh, atas pun boleh chill. Atas hidup. Ini besar ni.
Ni Luconia punya bot pun kalau. KM5 dah. KM5 dah. Sini ke bawah ya Allah. Kawan siapa lah. Lebar 18 kaki. Dah pok dah comel. Dah pok dah comel. Di tempat kru rehat. Toilet dah pun comel. Pandai. Ni macam bot belah jarak tu ya. Oh. Cabin. Oi. Biasa weh. Kasih banyak ni kita orang. Atas orang. Ini doang. Biasa weh. Ini baru mancing. Tidak manjang. Aircon ada 2. Kalau kita keluar dari darat, kita pakai ni. Sampai tengah laut kita pakai ni. Ni aircon marine, ayam mesin. Mesin. Padu. Betul? No? Boleh lah tahun depan. Cik sedap dah Cik. Tahun bulan depan kita ada ni, ada lagi trip. Ha, Ya, ni berapa? Tahun 16,000 kan? kalau kata 4 hari 3 malam 18,300. Okey. Dia main belah lah. Tukar perak. Tukang perak apa yang ke tak? Okey. Oh. Kami siang petang kita akan drink, petang dan pagi. Malam kita anchor dekat yang pulau kita popping boleh. Boleh. Popping kena lama lah. Ha? Biasa pisat lah. Yang tu okey lah. Anchor boleh popping malam. Dulu yang kami pergi dengan mereka ni, kita biasa sampai 3-4 kali lah. Dulu kami pergi kami anchor. Tapi yang kami pergi dengan Alam Utara dengan mereka ni lah. Popping jig tak ada. Lepas tu tekong kata jom. Blok. Sebelum blok kami round, kami dapat trolling, boleh yellowfin. Dia tukar perak ni sebenarnya apa? Kalau nak rebau apa dia, kena anchor. Kalau pergi harap dia ada tak ada kan, payah. Bagi pengalaman kami lah. Dia popping ni lah. Siang dia Kurang lah. musim ni lah dia masuk timur baru dia galak makan siang. Siang tu pula Lalu ni, pagi petang lah. lalu ni dia makan malam. Kan malam pula. So kita pergi contoh ini pulau kan. Contoh dia ada tanjung dia. Buat masalah kami ada 3 tanjung. Oh, Yang 3 kami tunjuk. semua yang makan lah. So kita pergi contoh ni tanjung kan. Kita pakai ni. So kita pergi popping pulau. Oh, malam tu. Saya naik baru ni 30 kilo. Makan dekat pulau. Tapi puas nak lawan dia kan. Wow. Tepi sempit tu. Boleh mancing. Depan boleh tidur. Letak road. Depan boleh 4 orang. Okey tak? Tengah tak boleh. Sempit. Belakang boleh 6 orang. 10 orang okey lah. Oh, memang. Paling berat. Tapi bila kita buat jawab tukang tu besar sikit. Ni 10 orang lah. Lagi kena ikan. Beli lah bawah lah. Ni lagu kecil. Guru kami kalau gaduh potong. Gaduh potong lah. Dah lah. Kami bila dia takut tali hang. Hari ni sampai penat. Macam tu saya kena titip sam beli dia fikir awak banglau kita tersangkut semua kan. Fikir awak siap dan nampak ikan lah. Okey. Yo. Lampung lah.
Air agak bergelora juga. Air agak bergelora. Keadaan kat cantik, air kuat beralus. Jadi ekor pun bincang lah kami. Bincang kata dia tak nampak pun, buat buka, buat tarik tu semua kan. Itu dia bagi signal lah. Katanya air tu cantik. Dia kata masuk tak balik. Kita main dekat tempat air. Masa nak main kat kapal garam, lepas tu kita main kat submarine kata. Submarine garam. Ada hasil lah orang ni. Kita dapat pergi ke kapal garam. Pakai kita tu kan. Kita pergi keluar kan. Tapi tu kita dah dulu. Saya lagi tu. So kita Kalau ni salah lagi. Kalau ni tidak salah cuy. kita turun balik lah. Kita mudik bawah balik. Bawa balik. Lebih baik kita safety kan. Settle. Safety kan. Ada apa-apa pun kita lajak dekat lah kan. Kita balik lah. Sama ini. So kalau apa pun mesti kena dengan atas tekong dengan dikit. Air agak bergalun sikit. Air agak bergalun kuat. So kita tetap balik lah. Tetap balik. So kita tak nak ambil risiko, kita patah balik. Bawa video lah. Apa ni? Okay. Berapa? Jangan. Makan. Ini mama. Lepak dah aku ni. Dia kena pergi game dekor juga lah. Lebur sekali tadi teroncak eh. Ada betul lah. Bandar lah. Ini. Makan guys, makan. Ikan apa tak tahu. Ini tak tahu. Tak dekat Dina. Ikan. Ada lagi. Oh, dah. Kau boron. Orang dia ni. Tua tu. Masuk tu tadi dah beliau. Ikan. Kenal ni. Orang. Oh. Jangan. Wah, bapak anu. Mayung. Mayung. Patimo. Ada barang ni. Mari ni seluar api nasi. Besar mayung ni. Sotong eh. Sotong ni. Hah? Sotong. Tak, udah lipat besar. Ya abang kita balik lagi. Dia pasang strategi. Jangan mesti kau ni. Agak lain pula.
abaikan siaran yang berkumandang. Oh, dia lagi. Makan lagi. Tu dia guys. Makan pajau. Makan lagi. Ya makan pagi pula. Menu guys, kalah. Dia mengikut ke? Tu dia. Ha. Terus. Ya, pokok Cedera. Janji dah kak. Ya, ada. Dia. Wah, dia tak apa. Ikan makan pajau lagi guys. Makan pajau. Sawan di kau. Menekan ke? Menekan dia. Menekan. Allah. Oh. Video. Ya, buron makan Borong makan je kau panggil apa? Borong je. Borong tak makan je. Botak je. Aminah hatta halle hastari. Ya, kita. dia boleh lagi. Kita tengok ni gambar. Menekan ke mengikut? Oh, menekan. Dia tanya ayak dia. Tanya ayak dia. Kita pagi ni boleh tak banyak boleh kerapu, jig kerapu. Lepas tu ikan otek banyak. Ada pelotan je, mentang pelotan jenis hak dalamnya. Semalam jenis hak dah. Tengok. Jenis hak dalam. Mama kat lah. Tengok dia. Kerapu kita bagi tadi. Pagi ni jig 2, satu fast jig, satu tak apa nak fast lah, 90 gram. Oh, malam banyak teruk lah, banyak teruk laju kot. Pagi ni boleh semangat saya. Okay, tunggu apa lagi nak buat. Breakfast dulu pagi ni. Ikan hidup tak Ikan hidup. Baru tahu lah. Yang Adi bagi hak mula-mula. Apa uji resyik? Aku kata ada uji resyik, tak uji resyik. Cari bahan ni pun kalau ada aku cakap. Kat tapah tu. Datang saya make on kot. Kita nak jalan pergi ke tinggal lain. Boleh. Makan masak dulu. Tengok ayam tengah elok ni. Tapah lah. Masak dulu tak pergi jalan tak ada malam. Betul. Okey, kita pulang. Boleh je. Kami jalan. Dibek dulu, kita bek. Cek okey dah. Cek okey. Apa yang ringan-ringan. Lagi dia. Oh. Saya nampak dia punya kalar. Putih ke? Putih kena tak mau lah. Ni apa ni? Cupak ke apa? Bau. Oh, bau. Jos. Bau hulu. Saya memang suka-suka bau.
Ular timbul tu ya bang. Bulan timah tu eh. Mana kampung kampung kosong ni? Dalam tu. Apa dah? Ikan hidup boleh makan. Ikan mutu boleh makan. Mutu boleh makan. Dah makan pun bising dah ni. Tak makan pun senyap. Yo, kita daripada kita kok. Okey tak? Ha? Kok sikit. Ya, tak boleh cantik tapi boleh lah sikit kita tengok hasil dah. Malam semalam tak boleh. Jadalah rezeki tu Tuhan bagi kan. Oh mak, kau jatuh. Kalau mama je dah hak tu. Udah. Otek ni hak. Rapu. Okey. Okey. Sempoi. Baik. Dah tu. Karu. Lu. Kuda punya. Yang pulau nak makan, dia makan ikan. Aduh. Dia makan ikan. Macam-macam. Kapu tengok kering mana? Tahu. Tu. Kan kapu buat kering bang. Boleh lah sekok tu dah ya. Dia dekat punya ikan pun Kita punya jam lah jam kita turun belah Sabri lah. Kita cari caruk. No? Okey, jelok. Diamond. Jom jelok. Mat. Kita nak ni jam pergi ni. Durian diamond sama. Berapa dah ni? 8 lah. 9. tu sampah ada sini. Jangan buang sampah pada salat. Bukan ni dapur ni memang. Oh, ni main jeep. Enggak. Nah, ni mai. Menekan ke? Mengikut. Melintang. Menekan. Lagi tu ikan bawah tu. Patin merah. Tu habis. Aku ngah. Tasik. Bawah. Patin sekok. Aku lepas. Tasik. Udah. Mekong. Tim Mekong. Oi. Menu siap. Ikan apa? Ikan caru. Belah belakang. Bos sampai. Ayam uyin. Ayam apa? Ayam oyin. Jom. Kita pun nak gerak dah. Oh, Jangan try 3 jam. Aku dapat sekor lah. 3 jam dapat makan. Betul. Jadi makan. Gerak lagi dengan Inggeris je lah. Packing kan.